Dan kalau katakan dikutuk, dia memang terkesan sangat. Itu dia punya apa? Dia punya litmus testnya. Maksudnya kalau tak ada orang puji, tak ada orang nampak, dia tak nak buat benda tu. Dan kalau orang kutuk ke, orang kritik ke pasal dia ada silap ke, whatever lah semua kan, dia terkesan sangat dengan perkara tersebut, akhirnya dia tarik diri daripada berbuat perkara kebaikan. Itu namanya riak. Itu namanya riak. Ya, dalam surah Al-Maun pun ada cakap alladzina hum fi salatihim yuraun, ya, an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka yang lalai dan mereka itu riak. Hanya nak nampak-nampakkan dan tak ada orang, dia tak nak buat. Ya, tak ada orang nak puji, dia tak nak buat. Itu adalah satu penyakit yang kita kena scan. Ya. Dan penyakit ini kata Chico Renkopo, ya, halus betul, memang halus. Mengapa halus dan kita kena scan betul-betul? Pasal kalau kita tak scan, tuan-tuan, kita rasa kita buat baik, kan? Tapi kita tak rasa takut pada Allah SWT. Itu sebabnya dalam surah Al-Mu'minun itu, salah satu sifatnya apa? Iaitu kalau kita tengok, ya, surah yang ke-23, ayat yang ke-60 something lah, kita boleh tengok. Yang ini. Ayat 60. Ya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang beriman yang betul-betul ialah bila dia bagi sesuatu, hatinya rasa gementar. Hatinya rasa gementar. Gementar takut pada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un. Pasal dia nak kembali pada Allah. Allah terima ke amal aku ni? Kan? Ya Allah, dahlah banyak dosa. Kemudian yang baik itu Allah terima ke? Ataupun kerana nak menampakkan kepada manusia lain. Ya, kalau dah nak tu, kita hari ini bincang penyakit-penyakit ni ringkas-ringkas lah, tuan-tuan, ya. Orang begini sebenarnya Allah tolak, ya. Kita tak nak lah kan, nanti kita dah buat macam-macam, bila sampai akhirat Allah kata ini sebenarnya kamu buat kerana manusia, nak nampak-nampak kan. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada ujub. Kita pergi ujub dulu. Ujub ni kagum dengan amal sendiri. Kalau sum'ah itu, dia, kalau riak ni dia geng dengan sum'ah, ya. Riak ni dia nak nampak-nampakkan. Kalau sum'ah itu dia nak dengar-dengarkan. Contohnya dia kata, saya malam tadi saya sempit sangatlah dekat masjid masa tahajud tu. Contohnya dia nak dengar-dengarkan kebaikan dia. Dan penyakit ini kalau kita nak tahu dah kena dekat kita ke tidak, ialah kalau orang tak cakap benda baik-baik pasal kita, dia tak puas hati. Kan? Itu belum lagi kalau katakan ini kita sekarang tentang riak, ya. Riak, kita bincang riak dulu. Riak ni ada kaitan dengan sum'ah. Sum'ah ni mendengar-dengarkan. Riak ni menampak-nampakkan. Ya. Jadi kalau orang tak cakap baik pasal dia, dia memang akan, mengapa tak cakap nama saya? Nama saya sepatutnya ada dalam program kebaikan itu. Dia begitu. Baik. Ujub, kagum dengan amal sendiri, ya. Kagum dengan amal sendiri, dia rasa bahawa hebatnya saya ni boleh tadabbur, hebatnya saya ni boleh sembahyang tahajud, hebatnya saya boleh, itu ujub, ya. Ujub.